What up to my YouTube channel today? Surah. Boleh lepas. Oh, lambat sekali. Surah. Okay. So konten kita hari ni, kita orang tak boleh spill konten. Buat konten ni, dia berkenaan dengan sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi. Dia berkenaan dengan goodies. Oh my god! Wow! Okay, so konten kita pada hari ni kita tak boleh beritahu lagi. Di hujung konten baru kita orang bagi tahu konten apa yang kita buat hari ni. Okay, konten hari ni kita orang akan buat contoh macam hari ini adalah hari yang pertama. So hari yang pertama ni kita orang akan tak ada apa-apa sangat, kita nak bagi tahu apa yang kita orang akan buat untuk hari yang seterusnya. Hari ni jam menunjukkan pada pukul 9.10. So pada hari ni hari Rabu. Okay, so konten itu adalah macam tu lah, goodie. Itulah dia punya clue konten kita berani. Kalau kau nak tengok konten ni, apa konten dia, kau akan tengok sampai habis. Kau tak tengok separuh, aku haramkan. Aku haramkan. Sekali aku haramkan. Okay. Sorry guys, terkat. Kita tadi tampar-tampar tu luar tu So kita orang akan first day. Okay, first day ni untuk kita orang akan, tapi kita nak reveal ke konten ni kan? Nak reveal ke nak cameraman? Bruh. Tak nak, tak apa lah. So okay, so jadi hari ni kita orang akan, ini adalah intro untuk video pada hari ni. So jom kita pergi tengok apa yang jadi kat luar. So kita punya clue sekali, kemah. Okay, jadi aku nak beritahu, so mungkin konten ni asal jurnal. Okay, jadi aku akan, ini adalah konten vlog. So vlog ini akan berlangsung selama Rabu, Khamis, Sabtu, 4 hari. 4 hari konten ni untuk satu vlog saja untuk korang 4 hari. So kita akan buat vlog macam pasang kemah, pasang meja, itulah So jadi kita itu saja kita nak bilang. So kita sampai jumpa ke vlog aku. Lepas ni aku akan pakai kamera aku akan tunjuk apa barangan-barangan untuk kita buat konten. So let's get started. Bye bye. Jom. Okay, so sekarang jam menunjukkan pada pukul 9.30 guys. 9.30. Sekarang 9.30 malam tau. Aku ingat aku seorang kat rumah. Mamat ni lari. Mana guna nampak dia? Kau nampak? Kalau dia tolong komen tau. Bang, nampak seru bang? Nampak seru? Ya, sakit hidung. Tak apa. So mamat tu dah hilang dah. Aduh, aku rasa ni nampak? Tak nampak seru Nampak seru? Tak. Saya Imran. So aku rasa nak pergi tengok apa yang dah jadi kat depan tu. So ni Dewan Dewan. Sudah. So dia tak balik lagi semasa dia tu. Dia menyibuk kat rumah aku tau. Ni menyibuk kat rumah aku. So kita tahu siapa yang ajak. Okay, nak tengok apa yang tersedia sini. Ni. Aduh. Kau nampak yang goodies tu? Nampak kan? Nampak yang goodies tu? Dia macam tetamu datang. Dia bagi ya. Dia tetamu datang dia bagi. So itu goodies macam mau dia hadiah. Okay. So ni dia pay tadi dia main komputer. So kau dah nampak yang goodies tadi? Dah nampak? Belum. Kau memang kau tak ikut. Bruh. So tu adalah persiapan untuk kita orang punya konten. Tunggu hari kedua. Sampai esok aku sekolah. Malai bodoh. Hari Khamis sekolah. Sampai esok training takraw. So kita gerak dulu. Jumpa hari kedua.
Bruh. Manis kakak. Bila kau mau ada kat sini? Hah? Oh, walaupun ni belum hari yang ketiga. Dah 12 lah. Belum hari yang ketiga. Tapi aku saja je nak buat video. Aku bosan-bosan ni kan. Aku kata ni hati tu. Apa kata kalau aku tambah footage lagi kan? Oh my god. Wow. So, aku saja buat video. Tiba-tiba korang ada kat situ pula. Mana dah. So aku akan tunjuk persiapan-persiapan untuk konten kita hari ni. Persiapan tadi kan dah tunjuk sikit, tapi pun tak nampak sangat kot aku rasa. So jom kita pergi. Okay, first thing first kita kena buat persiapan lah untuk konten ni. Kita kena berjalan ke depan Aku tak tahu macam nak tunjuk persiapan sebab kakak aku dalam mengamuk aku. Dia tak tutup aurat. So susah sikit lah. Tadi aku kalau ada boleh aku tunjuk. Aku boleh sediakan footage lah. Aku tunjuk footage. Sebab sekarang ni malam dah. Malam dah. So nanti aku tunjuk footage persiapan untuk konten kita berdua ni. So lagi lah. Sekejap. Ambil plastik sampah pula. Satu je. Aku rasa kan aku malas lah nak tunjuk apa tu. Nak tunjuk persiapan tu. Terus macam aku nak buat kerja lah. Aku bosan betul. Tak pukul 12 ni lah. Malam yang paling bosan sekali. Tak boleh buat apa. Kau nak buat apa pukul 12 ni? Kalau kau nak kalau kau nak contoh kan, kau nak buat sesuatu tu tapi dah tengah malam tu tak tidur lagi. Alah aku jenis tidur lambat. Pagi pun tidur. Terus sekarang ni aku nak main game. Sekarang aku nak main game ni. Ni laptop ni tumbuk bang. Aku nak main game lag bodoh. Lag sial. Tak, bukan sebab laptop ni. Sebab internet bodoh. Internet bodoh. Aku malas lah nak buat konten dah. Dah, bye-bye. Jumpa hari kedua. Bye. Meja sampai meja. Kira PA kita hari ni. Okay. Wow. Okay, so kita time lapse. Apa kabur je. Time lapse. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun.
kerja dah sudah settle tadi, dah settle. Lap kursi macam korang tengok time lapse tadi yang montage ke time lapse tak. Dah siap. So ada lagi kerja lepas ni. Mungkin berapa kerja je. So nanti aku akan ni. Bye bye. Yang terbakar sinar mengapur berdebu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, wayang sirna kan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti terganti. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. So tadi kan kita kalau boleh korang tengok, kita dah buat kita dah buat dua kerja macam tu. Dua kerja dah kita buat. Sepaknya. Jadi sekarang kan aku adalah orang paling function lah dekat dalam rumah ni. Aku orang paling function lah dalam rumah ni. Semua kata apa lah, aku tolak meja, tolak kursi, tak seru tak buat apa-apa lah tu. Nanti dia ada kat tempat lain lah. Yasu mana? Yasu tinggal dekat tu tu. Dekat kedai. Cik. Kan? Apa? Yasu tinggal kedai kan? Kat dalam rumah. Kat meja. Oh, tidak. So, kita akan buat banyak lagi kerja. So, korang tunggu je apa yang kita. Okay, so let's get started. Tunggu kerja terus. Belum. So, tadi macam korang tengok dekat time lapse tadi, kita orang dah buat macam-macam kerja. Okay, so dah dalam 2 kerja, 3 kerja juga kita orang. Kita orang sapu-sapu lantai. Sapu-sapu meja, sapu-sapu kursi. Dan tiba masanya plumbing sampai. Kalau korang tak nak tengok plumbing, korang boleh pergi kat video sebelah. So, aku dah free dah sekarang full 100% dah free. Sebab tadi dah buat macam-macam kerja dulu. So, ini adalah aku nak tunjuk nak tunjuk plumbing yang kakak punya. So, kita akan tunjuk 3, 2, 1. Baik, so
Baik sih. Cantik. So pelanggan ni ada lampu. Kita akan tengok lampu. Satu. Dua. Aku rasa ada dalam 3-4 macam tu lah lampu. Sebab tak pasti dah. Sebab cuaca lah hari ni lampu. Okay. Jadi lepas ni muka aku dah barai siut. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Aku rasa kita borak-borak je dah. Sebab aku tu tadi masa pukul 6.30 aku sekolah. Lepas tu balik 6.30 kat aku ambil. Lepas tu dia terus lencong pergi ke Aeon kita City. So tu lambat sikit tu. Dalam 7.30 baru balik 7. Pukul 8 balik. Pukul 8 lah tu. Dia duduk dalam Watson, dalam wellness tu. Watson lah, wellness ke sama je lah. Punya lama tengah tunggu tau. Punya lama. Pukul berapa dah ni? So bapak aku balik pukul 8 sebab nak ambil kursi. Nak ambil kursi yang meja. Sebab dia tunjuk tadi kursi yang meja. Jadi dia lambat sikit. Kotak aku dah boleh buat video loading barang dekat lori tu. So tak ada tu. Tak ada ni. Aku tak boleh lah. Jadi sekarang baru aku free. Aku nak buat kerja YouTube pun. Dah nak buat kerja YouTube sini. Kerja YouTube pun dah berlambak siut. Dah berlambak. Konten lagi. Ada projek baru. Kita orang tengah jalankan filem. So tengah jalankan filem. Sebab tu lah macam kacip sikit video kami. So siapa yang cakap video kacip tu boleh pergi mampus lah. Tak kisah lah siapa yang cakap video kacip tu. Mampus. So gerak lu. Bye bye projek. Jumpa hari ke-3. Okay, gerak bye bye. Tadi kalau tengok video sebelah kan, cantik tak Mami? Korang rate lah berapa sendiri. Dalam hati tak boleh komen, tak boleh buka. Itu memang habis lah. So Mami tu memang cantik. Baru tunang. Belum kahwin lagi. Kahwin ni besar mana Mami ni? Besar. Hari ni pada hari Khamis. Dan ini adalah day 2. So untuk video ni adalah day 2. So tak tahu berapa minit panjangnya video ni, berapa minit saya tak tahu. So masa hari kejadian dia, Astro ada masa hari kejadian? Ada. Okay, so alhamdulillah dapat berkumpul dengan ramai-ramai hari bahagia kakak aku. So kita jumpa ke day 3. Ataupun lepas ni ada kerja lagi kita akan buat, kita akan tunjuk. So aku tak mandi tu, balik sekolah tadi pukul 7.30 sebab pergi Aeon kita City. Lepas tu pakai baju. First time aku sekolah sampai pukul 10.30 tau. First time sekolah sampai 10.30 tau. Tak pernah di bawah. So gerak dulu. Apa gua Roger gerak dulu. Oi. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam benih semua masalahnya lebih dari yang guys. So kemah pun sudah sampai. So kemah ini adalah kemahnya. Sampai tadi lupa lupa nak tunjuk footage lah. Sebab aku pergi potong rambut tadi, tengah potong rambut. Lepas tu lupa tunjuk footage dia datang biar. So ini adalah kemahnya. Kemah dah pasang. Untuk pengetahuan korang, Hasrul tak ada
untuk konten kan. Tapi jangan risau. Bila hari kejadian Hasrul ada so jangan risaulah. So untuk malam ni susu meja aku seorang je. So tak apa lah. Apa-apa pun kita kena teruskan. Angin kuat siut. Kita kena teruskan kerja kita sebagai seorang YouTube. So aku gerak dulu, ada benda lagi nak buat. So aku nak bagi topik kemah dah pasang. So malam ni kita jumpa malam ni susun meja. Okay, let's get started. Bye bye. Okay guys, so hari ni adalah hari yang ditunggu-tunggu. Telah pun tiba guys. So jadi okay, sorry pasal semalam yang saya cakap saya nak susu kursi semua tu. Itu semua tak jadi. Tidur. So tak tolong, tak ada video. Okay, jadi hari ni adalah hari pertunangan kakak aku. Konten kita pada hari ni pertunangan kakak aku. So jomlah kita tengok apa yang kita buat. So jom lah. Okay guys, so dah pun gelap tiba. So kita dalam masa untuk transformasi. Yang macam tutup kamera tu tiba-tiba siap. Tiba-tiba siap. Acik ni memang. So tadi tangan aku punya pisau. Ada lagi banyak. Ada lagi pisau kan. So kita transformasi dulu. Kamera dah apa? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. Berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam benih semua masalahnya lebih dari yang secukupnya. Okay, baik. So kita pun dah transformation dah tukar semua. Okay, dah tukar semua. So kita nak pergi depan, nak tolong apa yang betul. So let's get started. So sekarang alhamdulillah semua berjalan lancar, Okay, so apa. So memang alhamdulillah Allah memudahkan segala urusan. Sekarang ni kita nak tunggu tetamu yang kita jemput. Sekarang ni tetamu yang kita jemput adalah Hasrul dia kata dia gerak pukul 11 daripada Manau sampai ke sini. Sekarang dah 11.30. So kita kena tunggu dulu apa sampai Puan Roger. Lepas tu ada lagi member yang lain. Nanti kalau dia nak masuk YouTube ke apa, kalau nak masuk, tak nak masuk, sudah mampus semua. So kita akan aku nak ada video sikit nak buat, tak boleh tunjuk sana. Memang sibuk gila tadi guys dengan ini stres kepala. So jumpa saya. Okay guys, weh mana lighting set? Ni. Okay guys, so aku kena jaga goodies siot. So ni goodies. Panas hantu dulu tengah hari. Tengah bawa kemah ni panas. Panas nak mampui. Faham? Oh, goodies. Yes. So sekarang ni abang, ni untuk budak-budak. Untuk dewasa punya. So sekarang aku kena jaga dua. Aku tunggu je orang datang. Sekejap ada orang datang. Sekejap Sebab aku kena melayani tetamu yang datang kenduri ni dengan baik. Kalau aku tak layan dia orang dengan baik, nanti dia orang tak datang kenduri aku.
So baru kakak aku tunang, belum aku tunang lagi. Kalau aku tunang lagi aku panggil satu kampung tau. So kampung ni suruh datang. So aku tak tahu lah tunang dengan siapa kan. Tapi calon dah dah. Okay, so aku nak jaga je. Ada ramai orang yang nak kena bagi. So gerak lu. Asrul ni tak sampai lagi. Tadi tak sampai. So gerak lu apa. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada. Okay guys, so untuk konten kali ini Asrul takkan masuk untuk kita punya vlog lah. So saya akan panggil tetamu jemputan. Ini adalah talent lama kita. So masuk. Sila masuk . So ini adalah talent nampak nampak So so dia dah sampai tadi. Dah lama dah sampai. Cuma kita dah tak buat video sebab makan lagi. Sembang-sembang. Ada buat video sikit. So aku rasa itu saja konten kita hari ni. Dah lama, dah panjang konten ni, memang tak boleh dah. Okay, mungkin ini adalah konten last kita. Bukan konten last macam tu. Bukan, sebab konten last untuk minggu ni. Sebab ada filem. Minggu depan tu tak ada. Aku rasa dah tak ada kot konten sebab kita orang fokus filem. Sekarang ni dah menjalankan projek filem. Okay, stay tune je. Kalau korang stay tune je. Tapi kami punya ni banyak kerja malam ah. Dia tak banyak siang, dia banyak malam. Kerja malam. Kita orang sekarang kerja malam. Dia banyak filem tu banyak malam. Filem tu banyak malam. So sekarang pun kita pun banyak kerja malam. Dia datang studio pun malam. Siang punya jarang sebab aku sekolah. So ni datang. Itu saja konten kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe, komen and share. Korang doakan akak aku punya hubungan dengan tunangnya berjalan dengan lancar. Dan semoga kahwin lah. Kahwin nanti ada juga vlognya. So pergi ke kedai membeli tin. Dah habis lah. Dah habis lah video. Pergi ke kedai membeli tin. Bye-bye dari channel tin. Pergi ke kedai membeli tin. Bye-bye dari channel tin.